Tapi korang rahsiakan dan korang tak ada cakap apa dalam live. Mungkin yang bercakap tadi tu adalah orang-orang yang baru. So thank you korang. Thank you tau. Ni pun sama kan bilik rehat guys. Tutup boy sebelah sana. Kita tengok sebelah sana. Ui, ada telebesen. Telebesen. Ha? Oh, boleh pening mat main kat sini. Maze runner tu geng. Maze runner ni. Dia macam dijaga. Boy, ni apa boy? Oh, mesin generator. Sebab atas ni kebun orang. Waalaikumsalam. Tutup pintu tu lah bu. Pintu tu memang buka. Pintu ni memang buka. Astaghfirullahalazim. Saya tak sengaja geng. Saya tak sengaja. Saya tak sengaja. Saya tak sengaja. Bukan saya. Bukan saya geng. Bukan saya. Janganlah tuduh saya sembarangan. Bersih je lah tempat ni. Ya. Sebab dekat sini geng, saya rasa memang ada orang yang masuk balik masuk tempat ni. Sebab apa tahu? Sebab dekat atas ni semua kebun orang ni. Ni. Bawah. Semuanya kebun orang atas ni. So dorang nak masuk dorang punya sini. So dorang bersihkan lah kot tempat ni. Sebab rumput ni bau racun ni. So racun macam matikan rumput ni. Paling kecil lah. Geng, gerakan geng. Kecil-kecil pun jalan guys. Yang kecil-kecil. Aman guys, yang kecil-kecil geng. Allah. Hei. Nas. Nas. Nah, terima kasih. Terima kasih. Nas? Ada nasi tu? Tak ada.
Nas. Oh, Nas. Wih, Nas dah balik base, wih. Ha? Nas dah balik base. Nas dah bagi jeep. Nas dah end ke? Tak tahu, Nas dah balik base. Saya kuat lah dia ni balik awal. Dia nak rehat. Tas dia tak gerak, geng. Dia bukan nak rehat, guys. Korang percaya cakap saya, kalau tas dia elok, rajin je dia, geng, sebenarnya. Tadi apa yang kat pentas? Apa dia? Tak ada apa-apa pun. Ada elektrik rupanya dekat sini ada. Dia sebenarnya ada je, geng. Cuma dia kena ada on. Tapi tadi kita try dah on TV dia. Tapi bunyi arus elektrik meletup lah, geng. Dia short lah. Tap screen, share. Hello? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Maksarajin, ya Rijal Ghaib. Dengarkan lagi. Ganggulah aku seperti mana kau ganggu aku siang tadi. Dia bunyi boy yang bercakap ni. Nas kuat merajuk, bukan Nas kuat merajuk, geng. Tas dia tak gerak, guys. Dah? Dalamnya dia bunyi something. Dalam? Dalam ni, dalam. Dengar tu. Nas tu sakit, guys. Nas tu sakit, geng. Korang dengar kan bunyi? Bunyi seolah-olah macam sesuatu Saya nampak seseorang lah. Saya nampak seseorang tadi. Aisyah, thank you. Terima kasih Bang Rizwan untuk membership ni, bang. Terima kasih. Saya nampak seseorang tadi. Terima kasih Kak Pepe. Sekejap ya. Ni kena masuk charger dah. Ya, saya nampak seseorang tadi. Kita punya saudagar emas. Saudari emas. Kiri sikit. Mana? Ni kitchen ni, geng. Tapi tak boleh masuk. Tapi aku nampak macam ada pintu dia dah terbuka. Korang mana yang nak cari emas, korang boleh kontak dengan Aini tu, geng. Mana Pi? Pi mana? Korang nampak apa? Apa yang korang nampak? Apa ni?
Baru habis menge-live kat ni. Oh. Itu kepala mana weh? Mana? Ni dalam dapur orang cakap. Nak try tengok YT. Oh. Ada kepala. Ini. Terima kasih kakak emasku. Terima kasih kakak emasku. Thank you so much. Labu seru lah. Yang tak seru pun dia keluar. Buat apa nak seru? Boy? Waalaikumsalam. Dekat mana geng korang nampak kepala? Dalam ni tak boleh masuk. Sebab pintunya kunci. Malas nak masuk geng. Lagipun banyak barang-barang. Tadi terbang. Terbang apa? Gelap lah bu. Gelap apa geng? Yelah, saya explore daripada pukul berapa guys? Saya explore daripada pukul apa? Daripada pukul 11 geng. 11, 12, 1 geng. Dah 3 jam dah guys kita explore. Sebab tu lampu saya ni. Lampu saya boleh bertahan 4 jam je geng. Yang petak besar ni ialah kuat sikit. Tapi dia tak boleh wide lah. Dia tak boleh jauh. Dia tak boleh jauh. Bukan geng, kipas sendiri tu tadi bos yang hidupkan. Ada apa kita kena bawah? Tu apa? Ini yang tempat dulu tadi. Tak tu. Tak ni air. Oh. Air ni. Tengok itu sini. Itu sini ya. Ini tempat duduk. Ini pintu 5 untuk masuk surau. Mantap kakak emasku. Terima kasih kakak emasku. Ada orang ke boy? Hah? Kenapa? Sayang ni tak ada barang guys. Tadi kita dah sampai ujung. Oh ni surau dia sebenarnya. Tadi kita dah jalan sampai sini. Oh ni adalah bangunan last dia.
Boleh duduk sekejap boy. Pukul 2 sambung balik. Boleh lagi. Saya nak duduk kejap, rehat sekejap je. Kaki saya dah sakit dah ni. Aku duduk je. Yo, ramai-ramai korang hand hard. Allah. Okey. Situ tadi aku naik. Aku masuk semak tu tadi. Mr. Silent, thank you. Duduk je, jangan tidur. Ya tu geng, 3 jam tu guys. 3 jam geng. Alhamdulillah geng, 3 jam yang berbaloi guys. 3 jam, 4 jam, 5 jam pun tak ada masalah geng. 3 jam yang berbaloi. Jom guys. Tolak sikit-sikit bunga ros ke finger heart ke guys. Bunga ros finger heart. Kakak emasku, thank you. Wih, sikit lagi. Ya Allah, daily nombor 5 balik. Boleh naik podium ni guys. Boleh naik podium ni. Kakak, thank you. Makcik lo. Jangan kita duduk kejap je. Oh, tadi petang saya mandi sampai 3 kali, geng. 3 kali guys saya mandi. Panas sangat, geng. Panas sangat. Ya Allah, 12k je saya punya ni kan. VTT guys. Ya Allah, 13k je shoot. Sedih weh geng. Rosak dah keridam aku ni. Rosak dah keridam saya ni guys sebenarnya.
Labu ya saya. Sekejap geng.
Sikit-sikit. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit geng. Come on. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Apa sangkut kaki aku ni? Kalau jatuh bergolek ni tak jadi apa pun. Oi. Apa siap? Bunyi tiang tu yang saya pegang. Thank you korang. Thank you. Boy geng, boy. Saya tak tahu boy mana. Belakang kot. Tak dengar apa dah boy.
Ya Allah. Boleh ke atas? Oh, atas ni. Cek kursi ni. Kaki saya dah sengal lah ni. Bodoh juga saya tadi pergi duduk. Saya duduk, saya terus sakit kaki. Oi. Oh, tu dia. Ada 2 bilik misteri. Aku penat. Aku penat. Aku penat. Aku penat. Mana kerusi ya? Tu. Aku penat. Barai. Aku pusing satu orang. Tu kau nak ikut je. Tapi saya nak tunjuk bilik tu, Ken. Bilik tu. Ni boleh ada satu kawasan dom tu kita tak jalan ni. Tu gandum. Tu kelas. Kelas tu tak jalan ni. Ni 2 bilik yang berkunci, tapi aku suluh daripada atas, dia tutup rapi. Dia berkemas. Yang ini saya ada tulisan ni, kau tengok daripada tepi ni, boy. Woi. Kau tengok daripada tepi ni. Ali buka, dia dah ni lock. Tengok oh. Dawai. Oh, yang dah lock. Macam Tengok tepi ni. Ada tulisan apa? Tulisan ni, lukisan senapang. Macam ada ketuk? ada tu. Bu, bukan lukisan je, Bu. Memang ada senapang, Bu. Hah? Memang ada senapang. Mandai lah kau. Astaga, kau tengok tu. Mana senapang kau? Tu. Tu, aku ni. Tak nampak lagi dia. Ini mengipit. Astagfirullah, lupa dia. Ada senapang je. Assalamualaikum. Ini siap lemas lagi dalam dia.
Kau nak buka ke benda ni? Buat lah. Kau nak aku buka habis ni? Ya, kalau kau cakap ada senapang, aku nak je tengok. Boleh tapi aku stand untuk pula sini. Ha? Kau pandang ke sini lah. Ha? Ha, pandang dulu sana. Sekejap guys Dia ambil tenaga sekejap. Barai hari ni. Korang teruskan guys yang dekat saya. Jom korang Macam tak 10 tahun je. Dia memang dah 10 tahun. Cuma dia dijaga. Dia dijaga kan. Ada yang baik pulih. Dia dijaga dan dibaik pulih. Sekejap. Bu, bilik mana yang ada tadi bu? Ni ke tu? Dua-dua. Dua-dua ni lock. Tapi yang ni. Kau kena masuk dari belakang. Belakang kan? Cuba try. Kursi tu, kursi plastik, bengkok, mangkuk. Kita tengok berapa lama geng. Ni perompak tak ni lagi. Tak laju lagi. Ni perompak tak laju lagi. Ni gampang. Oi. Okay, dia dah sampai dari atas. Dia dah sampai.
Macam tak timbul ni. Oh, okey dah. Okey, ada yang bergolek. Saya nak buat magic, geng. Tadi korang nampak boy kat depan. Dia pergi belakang. Lepas tu dia tak ke depan-depan dah kan. So dia magic. 3, 2, 1. Tada. Benda tu. Itulah Mustang berjanggut, geng. Mustang berjanggut. Saya dalam buat tiba-tiba dengan benda. Buat tempayan. Tempayan apa gila? Sebab kat dalam tu dia memang ada barang rare tau. Tak tahu apa. Almari tu. Barang ni rare tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila nak buka ni, oi? Bukalah dulu. Mas Melo, thank you. Okay, geng. Let's go, geng. Come on. Semangat. Donut finger heart, geng. Finger heart, geng. Finger heart. Takkanlah finger heart tak ada, geng. Tada. Masuk. Abang kuatkan semangat, okey. You lagi yang ada tempayan lah. Tu, tempayan tu. Macam senang sangat. Nampak tempayan tu. Tadi aku tengok belakang tu. Aku mati-mati ingat ni. Maat. Gaya dia macam gini. Dengan basah tau. Basah ni. Bocor ni. So inilah lukisan dia tadi, kan. Tengok. Aku nak ambil satu benda je, boleh tak? Apa dia? Bateri smart tag aku tak ada lah. Ya, tak tahu hidup lagi ke tak. Buset. Siapa tu? Boleh tak aku nak ambil ni tu? Boleh, boleh. Satu je. Oi! Apa tu? Assalamualaikum. Abang, tingkap ada grill tak? Tak ada. Cuma dia dah ikat pakai dawai. Tu. Setiap tingkap ni ada ikat pakai dawai. Tak tahu apa. Tu dengan bilik ujung sekali, boy. Bilik ujung sekali. Tu. Kau nak suruh naik sana? Yang berkunci. Kita suruh boy lah. Ni pun sama juga, boy. Ni pun kunci juga. Jadi tak ada apa dalam.
Okey, yang ni. Ni kau kena naik ni, boy. Boy, ni boy. Ni. Ni dah ada meja dah ni. Ha? Ni, dah ada meja dah. Apa dah? Tak tahu. Kau tengok ada barang, ada benda-benda yang Dia terapi. Si ada ni dia macam tersusun barang-barang dekat sini. suah. Oh, ada satu dekat situ. Okey. Punya aku ingat lapang betul. Itulah pasal. Ini macam rapi pula. Nabi nak tengok ada apa rapi. Ni impor aku kat sini mak rasa banyak. Thank you korang. Thank you Rose. Thank you Mas Melo. Thank you. Okay, mari kita tengok. Boy dah macam kerja bangunan. Mari kita tengok. Oh, belum. Belum lah guys. Belum guys. Boy semua boleh aja. Dia bukan setakat anak polis geng, dia anak perompak. Dia bukan setakat anak polis, dia anak perompak geng. Tenet. Let's go geng, jangan biarkan skrin kita kosong. Let's go. Dia susun rapi je. Oh ya? Pasal ada bunga. Ada bunga? Tak semestinya bunga perempuan gila. I also like flower. Kapit dia pun cantik. Atas ni banyak lain ni ya, susah. Kau tahu bunga dia kat mana? Bunga dia tergantung kat dinding, tepi ni. Ada katil. Itu ada satu seluar tergantung. Sini ada amari makeup. Sini macam amari ada cerik. Aku rasa bilik pelatih. Tu je. Atas-atas ni semuanya bilik pelatih. Buka mat. Tergesik ni tadi. Dah yuk. Raket. Korang saya punya handheld tak jalan guys. Jom guys. Bilik pegawai, boleh jadi. Itu boleh masuk. Hah? Itu bilik lain. Oh ya ke? Boleh masuk ke? Yelah, bilik lain lah bodoh. Bodoh ni boy. Dinos, thank you. Itu punya belakang tu. Tak tempat tadi. Itu kosong boy. Ha? Kosong. Tak, yang tempat kau lah tadi. Oh, yang tempat ni aku tunjuk kat ulah. Itu baru macam kita takut sikit. Tak nak situ, tadi aku pun undur. Ni kan kau lagi. Tadi lah. Jom geng, kita biasanya kalau solo hula view naik.
Sebab banyak tu. Besar tu. So sebab aku banyak hari ni. Masalah semua dapat kat Risa. Macam mana? Dia semangat tu. Hari ni kau tengok tu Nisa. Jom guys, semangat. Dia semangat pasal SB dia gerak. Aduh lah. Dia tak live hari ni. Nas? Kau kena rasuk ke? Jangan kena rasuk. Tas tak gerak. Ha? Oh. Boleh macam itu Dah kena rasuk, tas tak gerak. Tas Labu gerak. ada orang suruh pergi. Siapa? Ha? Okey, peace bang. Bang Kak. Oli. Ada suruh peace. Kak. Oli, thank you. Dengan harapan train ke keluar ke. Hari ni tak ada train lagi kat saya. Sila, jom. Bang. Dengan harapan train keluar kat bang. Kak bang. Dengan harapan train keluar kat bang. Dengan harapan train keluar. Dengan harapan power ke train ke jom. Ayo bang. Jom. Jom bang. Jom lah korang. Mau tidur. Tetap sini. 941 bagi 160,000 kita nak dapat 500 ni. Semangat. Abang, terima kasih abang ni. Dah habis ke belum? Kita pergi lain main satu blok lagi. Blok yang penuh dengan kulit ular. Aku dengan Labu je janji. Kalau kita tak jalan, aku main dekat guard. Betul tak? Dia solo lah kan? Nanti aku duduk dekat guard. Bodoh lampu terang. Jom, jumpa kat mana tu? Nas, kau tahu tak bilik tu tadi penuh dengan ular? Yang kita masuk tadi. Ya. Aku dah masuk live kau tadi. Oh, Lepas tu kau nanti penuh weh. tengok. Maknanya satu keluarga. Ya. Bukan seekor tau, 4 ekor. Sekarang dah tak ada bu. Ha? Tak ada dah. Apa yang tak ada dah? Benda tu. Mana? Yang tu kita kulit tu. Ada lagi kulit ada. Kulit je tinggal sebab tu. Sebab JKM. Tak tu putih. Tu apa dia? Ismo. Cuma apa? Ha? Kan bila aku beli kedai nak ni. Suara tak habis-habis. Tak, ni kedai apa ni? Air ni boleh buat basuh tangan tak? Bu? Boleh lah buat basuh tangan? Ha? Boleh buat basuh tangan? Boleh. Betul-betul ya? Betul. Janganlah berdenggi. Ini nak kan? Memang tak boleh. Situ tak ada jalan. Aduh, ya Allah. Oh, what? Macam klinik kan? Bukan klinik, kau tengok apa? Tu. Kau tengok apa benda tu? Ada labu sayung. Labu sayung? Tu, benda Pemujaan? Kunci bilik ni. tahu lah, tapi memang Aduh, nak kena naik balik. tu nak kena panjat. Pula ni aku lah kena. Tu. Tengok jom. Nak tengok betul dia macam mana?
Kenapa kena naik balik? Bukanlah tempat sembahyang lah korang ni buat. Ya apa? Tempat sembahyang lah, bodoh lah. Boy, apa tu boy? Tak sembahyang lah boy. Tempat sembahyang tu kan tak baik tu tu. Budak ni. Budak punya tempat sembahyang. Tak ada function pun. Tak ada function pun ke jalan ni. Kenapa? Ke jalan tadi ya? Jom boy. Bodoh lah boy. Pulang balik ke depan. Kok benda tu berlampau?